Bila orang buat kezaliman kepada kita, boleh tak kita doakan malapetaka kepada dia? Jawabnya boleh. Yang tak boleh lebih daripada yang dia buat. Doa ni kepada orang yang buat benda jahat, ada dua jenis doa. Nabi buat belaka. Doakan kebaikan, Tuhan beri hidayah. Doa turun balik. Faham? Ni semua ni doa Nabi belaka. Cuma yang lebih banyak Nabi doakan dengan dapat hidayah. Mudah-mudahan mereka ini Allah tunjuk jalan yang benar. Tapi kalau kata doa bala, memang wujud dalam kitab-kitab hadis. Nabi Nuh, Nabi Muhammad SAW pernah menyebut nama seorang-seorang kepala musyrikin. Doa dengan kehancuran. Cuma kita nak doa je turun bala. Kalau kita tak ambil doa baik, nak doa turun bala, jangan melampau batas. Jangan kecil doa suruh teruk-teruk. Tak, curi lipat kita doa suruh lenyek lori. Tak padam. Faham tak?